Beliau merupakan seorang murid yang cemerlang dalam bidang akademik, co-curriculum dan kepimpinan. Beliau telah menunjukkan pencapaian yang konsisten dan membanggakan apabila berjaya memperoleh keseluruhan tahap penguasaan 6 KP6 bagi semua subjek, menandakan penguasaan yang sangat baik serta kecemerlangan dalam pembelajaran. Dalam bidang co-curriculum, beliau aktif menyertai berbagai pertandingan bertaraf sekolah hingga negeri, khususnya dalam bidang STEM dan robotik. Antara pencapaian terbaiknya termasuk meraih Johan Robotech Challenge Johan pertandingan robotik Microbit Education and AI Basic serta beberapa tempat ketiga dalam pelbagai pertandingan peringkat negeri. Beliau juga menunjukkan minat dalam seni melalui penyertaan pertandingan melukis doodle selain turut menyertai pertandingan hafazan di peringkat zon. Di samping kecemerlangan akademik dan co-curriculum, beliau juga turut menyerlah dalam aspek kepimpinan. Beliau telah diberi kepercayaan memegang jawatan sebagai pengawas SPBT serta bendahari tunas kadet remaja sekolah. Beliau menunjukkan sifat amanah, bertanggungjawab dan kepimpinan yang tinggi. Dengan pencapaian yang seimbang dalam semua aspek, beliau merupakan contoh murid holistik yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga aktif, kreatif dan berwibawa sebagai pemimpin muda. Beliau merupakan seorang murid yang sangat cemerlang, berdedikasi dan aktif dalam pelbagai bidang, merangkumi akademik, bahasa, STEM, sukan, kepimpinan serta aktiviti co-curriculum. Dari aspek akademik, beliau menunjukkan prestasi yang unggul dengan memperoleh PP6 bagi keseluruhan subjek, melambangkan penguasaan tahap tertinggi dalam semua bidang mata pelajaran. Selain itu, beliau pernah meraih pingat emas Gold Award dalam Kancil Science Competition serta beberapa honorable mention dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti Kangaroo Maths Competition, Kijang Economics Competition, Biology Explorer Competition dan Beaver Computational Thinking Competition. Dalam bidang bahasa, beliau telah menunjukkan kebitaraan melalui kejayaan sebagai semi-finalis dalam Hippo Olympiad English Spelling Bee dan Eurasian Spelling Bee Lexical Skills Competition. Selain tempat keempat dalam Public Speaking Competition, peringkat negeri dan pelbagai penyertaan berkualiti tinggi di peringkat antarabangsa. Dari sudut co-curriculum dan perkembangan diri, beliau terlibat aktif dalam program seperti Kijang Economics, Biology Explorer, Penpal International Diary Competition serta Tarsia Maths STEM Extravaganza. Dalam bidang agama dan budaya pula, beliau meraih naib Johan dalam pertandingan tilawah Al-Quran Petronas kategori hafazan dan naib Johan pertandingan bicara buku Johor. Beliau juga memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa sebagai jurucakap taman dalam co-hosting of the 15th Regional Steering Committee (CPOC) meeting in Malaysia 2025, menonjolkan kebolehan komunikasi, keyakinan dan kebijaksanaan dalam platform bertaraf antarabangsa. Dalam aspek kepimpinan, beliau memegang jawatan utama sebagai setiausaha Badan Induk Pengawas Sekolah, memperlihatkan kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya serta kemampuannya memimpin, mengurus dan memberi teladan kepada rakan-rakan. Secara keseluruhan, beliau merupakan seorang murid serba boleh dengan pencapaian yang sangat luas, konsisten dan membanggakan serta memiliki potensi besar untuk terus berjaya dalam pelbagai bidang di masa hadapan. Beliau merupakan seorang murid yang sangat aktif
berkepimpinan tinggi dan cemerlang dalam pelbagai bidang merangkumi akademik, STEM, sukan, kokurikulum dan khidmat sosial. Dalam bidang akademik dan pertandingan minda, beliau telah mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan, antaranya meraih pingat perak dalam Kangaroo Math Competition serta pencapaian Digital Advance untuk Digital Competency Score. Beliau juga mendapat Honorable Mention dalam Kancil Science Competition, tempat kelima dalam Malaysia Techolympics 2025 dan kelima dalam Carnival Bliss Tech STEM Egg Defenders, selain mendapat tempat keempat dalam pertandingan Rubik dan Think Math. Dalam bidang taekwondo, beliau menunjukkan prestasi cemerlang melalui pingat perak di Genuine Open Taekwondo Championship 2025 antarabangsa serta pingat emas dalam MTH Melaka Aikroh Talent Youth Taekwondo Championship 2025 peringkat kebangsaan. Beliau juga meraih pingat emas dalam Taekwondo dan Mixed Martial Arts Championship 2024. Beliau turut menyinar dalam kegiatan berkaitan keselamatan dan ketahanan diri. Beliau mencapai tahap sarjan dalam pentauliahan pangkat Sarjan Tunas Pertahanan Awam 2025 dan berjaya merangkul tempat ketiga ikatan dan simpulan dalam perkhemahan integrasi dan pertandingan kemahiran TUSPA 2025. Dalam bidang sukan, beliau mendapat naib johan di peringkat daerah serta mewakili negeri dalam kejohanan Negeri Melaka 2025 bagi sukan bola sepak. Dalam sukan rugby pula, pencapaiannya amat membanggakan apabila beliau memperoleh Wooden Fork dalam Carnival Rugby Johor edisi ke-12 antarabangsa serta Champion Bowl dalam TM2 Super National Rugby Carnival. Selain itu, beliau turut bergiat aktif dalam acara kokurikulum lain seperti menyertai kejohanan catur bawah 12 tahun serta Kempori Pengakap Gerak Khas peringkat kebangsaan kali kedua. Dalam aspek kepimpinan, beliau memegang jawatan penting sebagai Timbalan Ketua Pengawas 1, membuktikan sifat kepimpinan, tanggungjawab serta kepercayaan tinggi yang diberikan oleh pihak sekolah. Secara keseluruhan, beliau merupakan murid yang serba boleh, berdisiplin tinggi, komited serta mempunyai potensi besar untuk meneruskan pencapaian cemerlang di peringkat yang lebih tinggi. Beliau merupakan seorang murid yang aktif, cemerlang dan serba boleh dalam pelbagai bidang merangkumi akademik, STEM, sukan, kokurikulum serta kepimpinan. Dalam bidang akademik, beliau menunjukkan kecerdasan tinggi melalui kejayaan di pertandingan peringkat antarabangsa dan kebangsaan seperti memperoleh pingat perak dalam Kangaroo Math Competition, tempat kelima dalam Malaysia Techolympics 2025 serta Honorable Mention dalam Kancil Science Competition. Dalam bidang kokurikulum dan aktiviti luar bilik darjah, beliau turut mencapai prestasi membanggakan. Beliau dinobatkan Johan dalam program sejarah KIP Pahlawan Trail Through History serta meraih tempat ketiga dalam kejohanan sukan tenis MSSNM 2025 di peringkat negeri. Keupayaan kepimpinannya terserlah ketika menyertai perkhemahan integrasi dan pertandingan kemahiran TUSPA 2024 apabila beliau memenangi ketiga kawat kaki di peringkat kebangsaan. Beliau juga aktif dalam sukan berpasukan dan telah menunjukkan prestasi mantap dengan meraih gelaran Naib Johan Cup dalam kejohanan Milo All Girl Touch Rugby Championship 2024 serta Johan Bowl dalam National Junior Touch Championship 2023 Under 12 Girls. Dalam cabaran STEM dan Minda, beliau memperoleh tempat keempat dalam pertandingan Cube Rubik Terbuka Melaka, kelima dalam Carnival Blastech STEM Egg Defenders dan keempat dalam pertandingan Think Maths Carnival Dibron STEM Vaganza peringkat negeri. Beliau turut menunjukkan keberanian dan kecemerlangan dalam aktiviti berkaitan keselamatan dan pertahanan awam. Dalam perkhemahan Tunas Pertahanan Awam TUSPA 2023 peringkat kebangsaan, beliau berjaya merangkul beberapa gelaran johan
termasuk Johan Pengungsian Bangunan, Johan Asas Penyelamat dan Pertolongan Cemas serta Johan Keseluruhan. Beliau turut berjaya menamatkan perjalanan dalam unit TUSPA dengan pangkat Sarjan dalam ujian kenaikan pangkat TUSPA 2025. Selain pencapaian akademik dan kokurikulum, beliau juga merupakan seorang pemimpin muda yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Pernah memegang jawatan sebagai pengawas sekolah, membuktikan keupayaannya memimpin serta menjadi contoh kepada rakan-rakan. Murid ini merupakan seorang tokoh siasih lelaki yang menonjol melalui akhlak terpuji, disiplin diri yang tinggi serta sikap bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Beliau dikenali sebagai murid yang sentiasa beradab, menghormati guru dan rakan serta menunjukkan karakter matang dalam menyelesaikan tugasan harian. Ketegasan prinsip dan kejujurannya menjadikan beliau antara murid yang dipercayai dan dijadikan contoh. Beliau turut menunjukkan sikap kepimpinan yang baik, sentiasa bersedia membantu tanpa mengira masa, serta menjadi rakan yang positif dan menyokong. Kepribadiannya yang konsisten ditambah dengan integriti dan semangat ingin maju menjadikan beliau layak digelar sebagai tokoh sahsiah lelaki yang menjadi inspirasi dan teladan dalam kalangan murid yang lain. Beliau merupakan seorang tokoh sahsiah perempuan yang menyerlah melalui peribadi terpuji, budi pekerti mulia dan disiplin yang tinggi. Beliau sentiasa menunjukkan sikap hormat kepada guru, rakan serta warga sekolah selain menjadi contoh teladan dalam tutur kata dan tingkah laku. Kepribadiannya yang lemah lembut namun tegas menjadikan beliau disegani dan mudah didekati oleh semua. Sebagai seorang murid yang bertanggungjawab, beliau sentiasa menunaikan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen, sama ada dalam bidang akademik, kokurikulum mahupun tugasan kepimpinan. Sikap prihatin, rajin membantu serta kesediaannya memberi sokongan kepada rakan menjadikan beliau antara murid yang dihormati dan disayangi. Kepribadiannya yang konsisten ini menjadikan beliau layak digelar sebagai tokoh sahsiah yang menjadi inspirasi kepada rakan sebaya. Tokoh ini merupakan seorang murid cemerlang yang menyerlah dalam akademik, kokurikulum dan kepimpinan. Beliau telah mencapai tahap kecemerlangan tertinggi apabila berjaya memperoleh keseluruhan tahap penguasaan 6 dalam semua subjek, membuktikan penguasaan ilmu yang kukuh dan komitmen belajar yang sangat tinggi. Dalam bidang kokurikulum, beliau menunjukkan pelibatan aktif di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Antara pencapaian terbaiknya termasuk meraih Silver Award dalam Kangaroo Math Competition Benjamin kategori, tempat ke-11 dalam Penpol Diary Entry Competition peringkat antarabangsa serta berjaya ke peringkat akhir 10 terbaik dalam Poetry Recitation Competition peringkat negeri. Beliau turut menunjukkan kehebatan dalam bidang STEM, antaranya melalui penyertaan di peringkat kebangsaan seperti STEM Talent, Cabaran Kampung Angkat, High Tech Techlimpics dan 3D National Engineering Competition di mana beliau dianugerahkan Best Presentation Award.
Di peringkat negeri, beliau terus menyerlah menerusi pencapaian seperti tempat keempat STEM Talent Show, tempat ketiga pertandingan X-Break Happy League serta penglibatan aktif dalam pertandingan meriah Korea Senam Robik. Pada peringkat antarabangsa, beliau turut diberi kepercayaan besar sebagai pengacara majlis bagi co-hosting of the 15th Regional Steering Committee Meeting of SIPAM program, menunjukkan keyakinan diri dan kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, beliau menyertai 3KM International World Walk 2025 sebagai finisher, melambangkan ketahanan fizikal dan mental. Dalam aspek kepimpinan, beliau sangat menonjol apabila diberi amanah sebagai ketua pengawas sekolah serta memegang jawatan penting sebagai pengerusi Pergerakan Puteri Islam Malaysia, membuktikan beliau seorang pemimpin muda yang berwibawa, bertanggungjawab dan dihormati. Dengan gabungan kecemerlangan akademik, penglibatan kokurikulum bertaraf tinggi dan kepimpinan yang mantap, beliau merupakan contoh murid holistik yang menjadi inspirasi kepada rakan sebaya dan kebanggaan sekolah.